أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya bagi Allah yang Maha menciptakan, Maha mentadbir lagi mentakdirkan segala sesuatu. Hari ini kita dah sampai pertengahan Ramadan. Cepat kan masa berlalu. Sedar tak sedar kita sedang menghayati fasa maghfirah, mendapat pengampunan, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang telah dibacakan tadi yang bermaksud bagaimana Allah menekankan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa. Hebatnya di dalam bulan Ramadan ini, bagaimana amalan-amalan sunat dilipat gandakan sebanyak 70 kali. Rahmati Allah. Subhanallah. Orang lama bila masuk fasa maghfirah ni, mereka banyakkan istighfar kepada Allah. Lidah mereka sentiasa basah dengan astaghfirullahalazim sambil kita merenungkan dosa-dosa kita yang lalu. Kita tak tahu, kadang-kadang kita sedar dosa yang kita lakukan ataupun kita tak sedar dosa yang kita lakukan. Malah kerana mereka tahu bila kita masuk Ramadan bukan sebagai orang suci, tetapi sebagai orang yang penuh dosa. Inilah yang perlu kita rasa, dan hadir perasaan itu di hati kita membuatkan kita lebih rasa merendah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Nabi SAW sendiri yang maksum pun beristighfar lebih daripada 70 kali sehari. Sabda Nabi SAW, demi Allah aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih daripada 70 kali sehari. Subhanallah. Kalau dosa banyak, jangan lari daripada Allah, tetapi larilah kepada Allah. Pertengahan Ramadan ini sebenarnya adalah peluang kedua buat kita. Allah masih panjangkan usia kita untuk kita bertemu di bulan yang penuh pengampunan, penuh keberkatan dalam mencari redha Allah. Kalau awal Ramadan kita lalai, ibadah kita kurang, Quran pun tak sempat nak tengok, tak sempat nak khatam, kita masih belum terlambat. Perbanyakkan istighfar, taubat, sedekah dan juga baca Al-Quran. Kerana mungkin inilah peluang yang kita ada, kesempatan yang kita ada. Dan Ramadan yang pergi tidak akan kembali, dan umur yang pergi tidak akan kembali juga. Kita tak tentu lagi sampai kita boleh sampai ke usia tua kita. Jadi jangan berlengah, gunakan usia yang ada. Orang muda, siapa pun kita, mulakan bila? Hari ini. InsyaAllah, semoga Allah buka hati kita menjadi insan yang terus mencari keredaan dan terus mencari pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.